Welcome to the Midnight Sailors podcast with your host Zaki, AJID, D to the A to the ING. Till the dawn, we don't need no favors. Tune in right now. Midnight Sailors. Midnight Sailors, kita ride the wave of. Lampu kota nyala, stories on replay. Episod ini welcome. Lama Syul tak buat tu. tak dengar tu. Okay, selamat datang kembali. Selamat guys. Itu masih di horror series. Lama Syah tu, bila kerja tu rindu Syah. Rindu Rindu dengan dia punya ditajakan ke apa? Ditajakan lah. Duduk lah. Okay. Episod ini ditajakan oleh Tut. Okay. Alright. Next. siapa pattern pula Ni story dia lah. Aku dah habis. Ah. Tinggal korang dua, lepas tu dah habis lah. Okay. Okay. Right. So kita akan langsungkan langsung terus lah. Langsung terus. Langsung Yes, terus yes, ke yes. cerita seterusnya. Sekejap satu. Ni continuous Daripada cerita Jeb kan. Eh? Ni. Ni satu. Yes. Okay. Aku suka dia punya starting. Macam ni Kau suka gamelan. Okay. Salam Midnight. Waalaikumsalam. Orang panggil aku Jeff. Hmm. Aku dengar korang punya episod time cerita-cerita hantu. Aku rasa angler lain pun sama kot. Diorang pun suka cerita hantu. Pasal angler semua macam hantu juga. Duduk diam, gelap-gelap, tunggu sesuatu yang tak pasti. Aku nak share satu pengalaman aku yang sampai sekarang buat aku tak berani pancing sendiri. Malam tu aku mancing dekat sembawang jeti. Air tenang. Angin Maaf Angin pun slow je. Lampu-lampu jalan malap cukup untuk nampak bayang-bayang. Dalam pukul 2 lebih, macam tulah suasana jadi lain sikit. Sunyi dia lain macam semua bunyi hilang. Tiba-tiba aku dengar bunyi orang nangis. Mula-mula perlahan, macam jauh. Aku ingatkan ada orang gaduh ke apa. Tapi bila aku diam, bunyi tu makin jelas. Menangis sayu, panjang. Aku pusing kiri kanan, tak nampak sesiapa. Lepas tu aku pandang ada pokok besar dekat hujung jeti tu. Dekat atas dahan ada sesuatu. Macam perempuan, rambut panjang jatuh ke depan. Dia bertinggi, tak bergerak. Tapi suara tangisan tu macam datang dari dia. Aku jam sekejap. Rod kat tangan pun aku tak sedar aku masih pegang ke tidak. Tiba-tiba tangisan itu berhenti. Lepas tu dia angkat kepala perlahan-lahan. Walaupun jauh, aku rasa dia tengah tengok aku. Dan yang paling aku tak boleh lupa, dalam sekelip mata benda tu hilang. Aku terus angkut barang, tak tunggu apa-apa dah. Balik tak tengok belakang. Sampai sekarang, kalau aku teringat balik suara dia,
aku masih boleh dengar macam dia menangis dekat telinga aku. Okey, itulah cerita dari Jeff. Terima kasih Jeff. Terima kasih Jeff. Penat aku buat sound effect Jeff. Tapi ada ni, kau tahu bila kau baca certain ayat tu kau ada Yalah. tu baru dia punya effect Effect dia. lah. Baik. Tak apa. Tak apa. Next time. Nak next lah. Kita buat, kita improve. Tapi Okay, ni dah 2 tau kat Sembawang. Yes. Kita dua buat scoreboard. Pulau Ubin 1, Marina South 1, Sembawang 2, Sembawang 2, Ada East satu Coast, tempat. East Coast. East Coast 1. East Coast 1. Oi, dah 5. Nasib baik Punggol, Ni betul. Changi masih Tak belum ada. keluar Betul. Tapi macam yang kau cakap tadi kan Ki, Hmm. air tenang, Yes. angin pun slow. That means betul lah. Kalau Tu dia kalau punya aku rasa ciri-ciri is, dia. so kita kena take note lah. Kalau kita tengah pancing, guys, angin tak ada. Angin tak ada, air pun macam slow kan. Then that's it dah, balik lah. Kita Tak tahu. ada, kau kena tengok tempat. Kalau kau kat Rakit Pak Ami, kau stay je sudah. Aku stay lah sampai ke besok aku tak dapat ikan. Kau tidur sudah. Tidur. Tapi kalau macam kau cakap Kek Pak Ami, ada orang pergi. That's why. Ada orang pergi dapat tau. Ki, kau tahu. Mungkin malam tu Mungkin lah. Aku rasa malam tu dengan pakcik-pakcik aku yang puaka, dia pun dah nampak apa macam aku. Semua sembarang punya. Dia pun tak nak bagi kan, cakap okey lah, tak apalah. Tapi ni kat Sembawang Dah 2 Sembawang Jetty wai. macam on tak on satu malam. Ha. Bawang Aku tak pernah Jetty. pergi. Kita pancing pergi lah, kat kita pergi satu kali macam. Aku tak pernah mancing sana juga. Tak pernah mancing kat sana. Tak, kau pergi sana pasal nak tengok benda ni ke nak mancing? Mancing sambil kita Sambil macam experience. Experience suasana dia. Okay, ni lah. Suasana Okay. Sembawang Jetty. Paranormal lah. Paranormal fishing lah. Yes. Itu dah lain macam tu. Itu kau tarik benda dari bawah siul, paranormal fishing. Aku sure. Kau bagi umpan lain. Tak pakai udang. Kau pakai ni tulang ayam. tulang ayam Tulang macam. Naik pun benda lain Wah, okay. Dah 2 ni. Thank you Jeff. Aku rasa Jeffrey nama dia kan. Jeff ni kan. Jeffrey. Okay, terima kasih. Aku main Jeffrey je. Sekali nama dia Jumari ke apa itulah ke. pancing seorang ni dia punya. Risiko dia very high. Tapi dulu aku selalu mancing seorang tau. Dia Dulu. depends lah. Depends. Kau lain Ki. Mesti kau So hantu datang, ni Cina ni ke Melayu ni, aku nak kacau ni. Hantu Cina tak ada kat sini ni. Hantu Melayu je selalu yang dekat. Okay. Tapi aku tak main gila lah. Macam kes kau tahu pergi Wak Hassan seorang mancing. Of course Itu dah Itu melampau lah. Correct. Tapi aku dah fikir satu benda. Okay, kita Melayu kan. Selalu kita mesti tahu lah. Cik P, gulung, ni gula-gula. Gula-gula. Ni semua is common for Melayu punya community lah. Betul. So aku was just wondering, kalau macam mesti ada pemancing India, mesti ada pemancing Cina, mesti diorang ada diorang own. Aku pernah tanya stories kawan tu. India aku. Ha. Kau Indian ghost tak lah? Habis what did they say? Have it? Have Indian ghost. Okay. Then dia like, how they look like you know what kind. Dia pun tak tahu. Dia pun tak boleh jawab lah. Aku rasa pasal Melayu punya folklore dah terlalu Banyak sangat kira kan dah macam Hollywood level bro. Mungkin lah. Dah So, Hollywood diorang level. So it like overtakes the rest lah. Dia daripada dulu kan. Tapi diorang more nenek tu moyang macam kita. possession. Diorang more tu macam rasukan. kena sapu. Rasuk kan. Rasuk. Diorang not tu macam benda tu kat depan. Jelma-jelma that kind of thing, lah. Okay. Tapi betul-betul kan kalau kalau kau tengok kalau Indonesia ada tu textbook untuk hantu kan, ada macam-macam nama sure. Kau Of tahu macam course. example. Kan dulu time kita kecil nenek-nenek kita ke mak bapak kita selalu takutkan dengan satu hantu yang semua orang mesti tahu. Aku tahu. Apa? Yang ini lah. Hantu tahu. tetek. Nanti tetek. Correct. Hantu tetek kat Indonesia dia panggil tu hantu Tobrut. Tobrut. Kau pernah cakap lah. Kau pernah cakap. Yes. Same term lah. It's a same. Same term. The thing is aku pernah nampak dia orang buat kostum hantu Tobrut.
Itu yang Serious anak kau lah. kan. Aku tahu anak kau pernah cerita kan, anak kau masuk rumah hantu tu kan. Something like that, right? Tak. Aku nampak kat Instagram. Dia ni penjual kostum hantu. Dia jual kostum hantu Tobrut. Okay, hantu tiks lah. Buat titik dah besar gitu. Ya, kelakar gila saya tu. Aku macam tapi kalau kau perasan kan, di hantu titik kan macam dah getting out the show lah. Out of the Dah tak ada limelight sangat lah. Tak macam dulu lah. Sekarang kira paling hot is gula-gula dengan this P lah. Cik P masih tetap number one lah. Pasal Betul aku rasa yang hantu tiks tu kan, macam juga why is it not in the limelight? Pasal mungkin dulu time kita kecil-kecil, kita macam kita main-main kan. So mak-mak kita ke nenek kita cakap, engkau tak balik time maghrib kan, nanti kau kena sembunyi dengan hantu this kind of thing. So budak-budak ni takut lah. Tapi sekarang kita dah tua ni, takut ke suka? Bodoh. Bodoh lah. Okay, next. Okay. next, siapa Terima ni? kasih Jeffrey kerana thank you, sudi Jeffrey. mengungsikan cerita dengan kami. Dan mungkin terima kasih juga kerana follow kami. Dia cakap dia ada dengar cerita-cerita hantu juga. Aku rasa yang kita punya The previous first few episodes tak lah ada. Basic banyak. tu. Kira kan dia daripada starting tau. Aku rasa English lain pun suka juga dengar cerita-cerita tu. So memang betul lah. Aku rasa English yang pasti pancing ni kan, malam ke apa kan. Aku rasa dia pun dengar benda-benda macam ni. Of course lah. Okay lah. Okay kan, kita akan pergi ke cerita seterusnya yang akan diceritakan oleh Zaki Eng. Ni cerita 2 page Yes. Mak oi, panjang macam ni. Alright. Okay, let's go. Okay. Assalamualaikum Midnight Sailors. Waalaikumsalam. Nama aku Yusri. Aku nak berkongsi pengalaman seram yang berlaku pada tahun 1995 di kawasan Kepulauan Perairan Selatan Singapura. 1995. Ini dia tua saja. Okay. Apa yang tua sangat? 1995. Okay, go. Okay. Kisah ini benar dan telah terjadi pada aku dan 2 rakan baik aku. Sebelum aku mulakan, kami bertiga memang minat memancing. Tempat-tempat yang pernah kami pergi seperti Jati Bedok, Marina South Pier, Changi, Sembawang, Punggol, Pasir Ris dan West Coast. Kami memang tahu tempat seperti ini apabila hendak memancing pada waktu malam. Kami cukup jaga agar mulut kami tidak celupar kerana tahu tempat-tempat seperti ini ada penghuninya. Walau apapun, kami bertawakal pada Allah. Setakat ini, Alhamdulillah, kami dapat ikan seperti siakap, tudung periuk, duri, semilang pada satu ketika. Rakan aku bernama Rahman memberitahu aku dan rakan aku Amy. Dia dah bosan memancing tempat tepi laut. Dia bercadang kepada kami untuk pergi memancing di laut dan menyewa bot. Tanpa berfikir, kami bersatu hati dan setuju. Kami pun mencari bot untuk disewa dan bertemu dengan seorang pakcik berwarga Cina yang bernama Lee. Kami memanggilnya dengan panggilan Uncle Lee. Agak dah berumur orang tua ini dan fasih dalam bahasa Melayu. Kami pun berunding dengannya dan setuju dengan harga sewa. Uncle Lee memberitahu kami ada tempat yang baik di dasar laut untuk memancing. Tetapi dia memberitahu kalau sudah dapat ikan yang banyak, harus balik dan berhenti memancing. Kami bersetuju tetapi tidak tahu apa yang dia maksudkan. Bila tiba harinya, kami pun menaiki botnya dari Changi dan menuju ke destinasi. Bila dah sampai di destinasi, Uncle Lee memberitahu kami bahawa kami sudah boleh mula memancing. Apa lagi, kami bertiga ambil joran, letak umpan dan pancing. Waktu itu sudah masuk waktu maghrib.
Kami pun tunggu dan lepak sambil minum kopi dengan Uncle Lee dan berbual-bual dengannya. Semasa perbualan, kami masih ingat kalau terlihat benda yang aneh, mulut jangan celupa. Kami memang pegang prinsip itu. Uncle Lee berpesan lagi, "Sudah dapat banyak ikan, mesti kena balik. Jangan pancing lagi." Semasa menunggu, salah satu joran rakan aku loncengnya berbunyi. Dia ambil jorannya dan dapat ikan merah. Besar juga ikannya. Kemudian, joran aku dan joran Amy loncengnya berbunyi juga. Kami pun mendapat ikan yang sama. Apalagi kami terus memancing. Setiap 10 minit, satu tangkapan ke satu tangkapan. Banyak juga kami dapat ikan merah. Waktu itu sudah masuk waktu isyak. Dalam keadaan yang mengembirakan, tiba-tiba Uncle Lee memekik, "Cukup! Cukup! Sudah! Balik! Aku melihat Uncle Lee cuba mulakan enjin botnya, tapi aku melihat dia terkial-kial dan nampak mukanya pucat dan tangannya menggeletar. Dia memberitahu aku yang dia melihat satu makhluk sedang berenang sekeliling bot. Kemudian ia berpaut di belakang bot dan melihat kami memancing. Dengan cepat, aku menuju kedua orang rakan aku dan menyuruh mereka berhenti mancing. Sedang aku menyuruh mereka berhenti, makhluk yang Uncle Lee lihat tadi sedang berpaut di penghujung bot. Kami bertiga nampak dengan jelas. Mukanya hodoh, baunya busuk sekali. Hendak baca ayat kursi pun tak berbunyi. Semuanya tergamam. Uncle Lee akhirnya dapat hidupkan enjin bot dalam keadaan yang kelang kabut. Kami berteriak dan menyuruhnya cepat-cepat bereda dari situ. Selepas kejadian itu, kami bertiga jatuh sakit. Pergi berubat secara tradisional dan sembuh. Semenjak kejadian ini, aku dan rakan-rakan aku dah tak memancing lagi. Mungkin yang kami nampak pada malam itu adalah hantu laut atau penjaga laut. Sekian, terima kasih. Oh, ni real ni. 1995. That means kalau dia cakap 1995, tak mungkin umur dia mungkin puluhan Yelah, ke. yelah. Mungkin Sekarang dah tua mungkin ni. dah 50-60. Mungkin 50-60, yes, correct. Yes. Maybe. So daripada time tu, lepas tu Cara tak dia tak tulis pancing pun lagi. kau tengok. Cara dia tulis pun Terus very- give up tak mancing lagi tau. Tu tak give up. Ni kirakan Aku real lah. Aku tadi dia tengah cakap apa ni, yang ada satu part tu benda tu duduk dekat atas ujung bot. Berpaut. Paut ke Aku gini? berpaut. Paut Tak, is tak gini. tahu lah. Aku dah terfikir benda tu duduk dalam dekat atas bot tengah menyangkung tengok orang gitu. Oh, berpaut lah. Kira macam Berpaut, ya aku rasa dia tengah grab waktu dia. grab the boat lah. Tengah grab the boat lah. Oh tapi real lah ni. Tapi Uncle dah nampak. Uncle dah bilang dia tengah swim around the boat. Tiba-tiba tu dah kat belakang. Tapi bila dia sebelum dia naik boat tu, pasal diorang main parking apa, diorang main shore. Betul. So bila diorang dah plan, asyik main shore, jom kita pergi boat. So dia jumpa, aku rasa dia terjumpa dengan Uncle Lee lah. So diorang discuss the price. Aku tu during 1995. Aku rasa those days were different lah. Different apa. So dia ni pun cakap, apa dia ada kasih macam hint kan, kalau kau pergi dapat banyak ikan, then just stop and then go back. Aku rasa we did talk about this thing before. Kalau macam ada orang cakap dah dapat dah balik lah. Tak mau you don't wait for more, don't wait for more, macam last cast kan. So aku rasa mungkin Uncle Lee tahu tak what's happening. Maybe
Aku rasa dia dah tahu lah what's going on. Cuma yelah baru naikkan ikan sih. Kau Ikan baru naikkan merah pula tu Syah. Ikan takkan merah kau tak Syah. try lagi sekali? Itulah banyak je. Mesti Daing kau kau akan kalau try kena dia. gitu Daing kau tak naik dia. Ikan merah sing. Kau masih favourite apa? Uncle Lee balik diamlah lo. Astagfirullah. Benda Okay. tu dah tengah backstroke sebelah. Kau imagine kau baru drop kan, benda tu backstroke tengah swimming sebelah kapal tu kan, sebelah boat kan. Apa tu? Tak dapat apa ikan. lah, cari ikan lah. Tapi kalau aku bukan nak cakap tak percaya atau percaya lah. Bagi aku simple. Laut tu besar, luas. Ciptaan Tuhan tu banyak macam-macam benda dia. So aku rasa mesti ada jugalah benda-benda macam inilah. So macam Zaki pun cakap, kita tak boleh, kita boleh takut tapi tak boleh terlalu takut. Aku ada dengar satu podcast ni daripada Malaysia. Dia kasih sentence ni. Sentence ni daripada Pak Punaweh. Pak Munaweh. Siapa tu? Dia cakap ini, kalau nak takut, okay, dia cerita macam ni. Dia punya sentence macam ni. Kalau nak berani, tak mau berani sangat. Nak takut, tak mau takut sangat. Ambil yang tengah-tengah. Okay, jap. Kalau nak takut, jangan takut sangat. Kalau nak berani, jangan berani sangat. Ambil di tengah-tengah. Apa tu tengah-tengah? Kira kan kau tak mau Yelah. macam tadi yang korang ceritakan, tak mau takut sangat. Dan kalau nak Neutral berani, lah, tak mau berani sangat. neutral lah. So neutral lah. Macam kau nak lari, dan tu nak lari. Tak jadilah. Tak nak lari lah. Oh, so neutral Tapi lah. berani pun jangan berani sangat. Macam Yalah, kau betul nampak lah. tu kau sengaja je kat dia. Oh, Syah datang-datang pegang kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Syah? Ambil paku tu. Lai. Orang, Aku paku kau apa? Dia tahu kan. kalau dulu paku dengan hammer, sekarang kau ambil screwdriver. Electric drill. Pakai electric drill. Sini. Satu kali jalan. Tapi ni aku rasa this of all the stories that we actually shared, aku rasa ni abang, siapa nama dia? Apa nama? Oh, Yusri. Abang Yusri. Tapi dia cakap kepulauan perairan selatan Singapura. South lah. Aku suka dia punya Melayu. Very Dia punya very orang lama. Ni orang lama. Tapi macam zaman-zaman tulis surat tu kan. di manakah kepulauan perairan selatan Singapura itu? Selatan is what? South South. That means Southern Islands lah. Southern Islands means we are looking at Sentosa. Sentosa, St. John, Lazarus, Pulau Belakang Mati, Ni semua aku rasa Pulau Hantu. ni ada macam mungkin area-area sana lah yang Uncle Lee ni bawa Mungkin Uncle Lee tu pun dah tak ada. Tu juga kau cakap Betul juga Dia dah panggil uncle saya time 1995. Itulah. Entah Uncle tu masa 1995 kau masih primary school. budak lagi saya kita orang. Okay, walau apapun, terima kasih Abang Yusri kerana mendengar. Dan para pendengar kami yang lain-lain yang sedang mendengarkan episod ni, semoga anda semua sedang bermancing dan dapat yang manis-manis. Dan jangan lupa untuk follow kami di TikTok kami. Jap. Sebelum tu, para pendengar, kita akan announce the winner of this cap. Betul. Kat TikTok kita punya ni lah, Social lah. So once again, thank you for your submission. Siapa yang kirimkan daripada episod yang lepas-lepas semua, terima kasih kerana mendengar kami dan sudi follow kami. Tapi jangan lupa juga follow kami di sosial-sosial di lain. Ya, betul. Dan kita akan jumpa anda di episod akan datang. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ciao. Good night. Midnight sailors. Yeah.